Lalai beberapa saat saja ketika menjaga budak kecil boleh membawa akibat yang tragik. Itulah yang terjadi pada seorang budak perempuan berumur 21 bulan di Hangzhou, China. Suatu hari, budak ini memasuki lift bersama pengasuhnya Wu. Apabila lift tiba di tingkat 1, Wu yang leka main telefon keluar dulu sambil menarik skuter. Tanpa sedar, budak itu masih berada di dalam lift. Tak lama kemudian, lift itu bergerak semula dan naik ke tingkat 8. Apabila pintu lift terbuka, budak itu melangkah keluar ke lorong. Di situ ada ambang tingkap setinggi 45 cm dari lantai tanpa penghadang keselamatan. Dalam sekelip mata dia terjatuh ke aras bawah. 40 minit kemudian ayahnya menemui budak itu di podium tingkat 2 masih bernafas, tapi sewaktu dikejarkan ke hospital dia disahkan meninggal dunia. Dalam perbicaraan, pengasuh itu didakwa atas kecuaian. Pada Mei 2023, mahkamah menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun percubaan selepas mengambil kira faktor seperti reka bentuk tingkap yang mudah dicapai, pengakuan dan usaha menyelamat oleh pengasuh serta ketiadaan rekod jenayah. Ingat ya, sebelum keluar lift, pastikan budak dibawa keluar dulu. Kesilapan beberapa saat sahaja boleh meragut nyawa.